Hai semua, selamat datang ke sesi ulang kaji visual kita hari ini. Okey, sebelum kita mula, tarik nafas dalam-dalam dulu, relax, tak payah stres-stres pasal exam. Bila minda kita tenang, senang sikit ilmu nak masuk. Betul tak? Hari ini, kita nak sembang santai je pasal satu topik penting. Sains tingkatan 5, bab 3.1 iaitu kitaran hayat produk. Serius, topik ni sebenarnya senang sangat nak faham dan ingat. Cuba bayangkan kejap, seekor beruang kutub ni duduk sorang-sorang atas bongkah ais. Tapi ais tempat dia berpijak tu makin lama makin cair, makin nipis. Makanan pun makin susah nak cari. Kesian kan? Tapi persoalannya, kenapa benda ni jadi? Jawapannya sebenarnya ada kaitan rapat dengan gaya hidup kita manusia setiap hari. Dan di akhir sesi ni nanti, anda akan nampak macam mana kita sebenarnya ada kuasa untuk ubah nasib beruang kutub ni. Untuk mudahkan anda ingat, kita pecahkan topik ni kepada 5 bahagian kecil je. Pertama, jejak karbon. Kedua, kesan rumah hijau. Ketiga, tapak tangan karbon. Keempat, kitaran hayat produk. Dan yang kelima, sisa dan mikroplastik. Jom kita tengok yang pertama. Bahagian 1. Konsep jejak karbon. Kalau dalam SPM nanti soalan tanya apa tu jejak karbon, ingat je kata kunci ni. Ia adalah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan. Bayangkan macam tapak kaki kita yang tinggalkan kesan kotor atas lantai yang bersih. Macam itulah juga aktiviti kita tinggalkan gas karbon dioksida dekat udara. Benda-benda simple je, macam bangun pagi, buka lampu, pasang water heater nak mandi, ataupun naik bas pergi sekolah. Semua aktiviti yang guna tenaga ni secara tak langsung akan bebaskan karbon dioksida. Kita memang tak nampak gas tu, tapi percayalah, kesannya tu memang ada. Nak tahu tak berapa banyak yang kita dah bebaskan? 250.9 juta tan. Ya, juta. Ini anggaran jumlah karbon dioksida yang negara kita, Malaysia, bebaskan pada tahun 2019 mengikut data Global Carbon Project. Cuba bayangkan, berat gila kan gas tu? Dan yang merisaukan, angka pembebasan ni makin hari makin naik, bukannya turun. Jadi, apa jadi bila gas ni terlampau banyak kat bumi kita? Kita masuk bahagian 2, kesan rumah hijau. Bila karbon dioksida ni dah terlampau banyak kat ruang atmosfera kita, ia akan bertindak macam satu selimut yang sangat tebal. Cahaya matahari boleh masuk ke bumi, tapi haba dia tu tak boleh keluar balik. Haba tu terperangkap. Untuk exam, ingat je analogi ni. Bumi kita ni perlahan-lahan bertukar jadi macam oven atau ketuha gegasi. Inilah yang kita panggil kesan rumah hijau. Sikit haba tu okeylah, supaya bumi tak beku. Tapi bila dah terlalu banyak karbon dioksida, ia bawa kepada pemanasan global yang ekstrim sampaikan ais beruang kutub tadi tu boleh cair. Tapi, jangan risau, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kita masuk bahagian ketiga, tapak tangan karbon. Cuba bandingkan dua konsep penting ni. Jejak karbon macam kaki yang memijak dan merosakkan, ia bawa impak yang negatif. Sebaliknya, tapak tangan karbon ni pula ibarat tangan yang membantu dan merawat. Ia bawa impak positif. Fungsi tangan ni sebenarnya adalah untuk padam balik jejak-jejak kotor yang kita dah buat tadi tu. Nampak kan beza dia? Habis tu, macam mana kita nak besarkan tapak tangan karbon kita ni? Ada 4 langkah mudah yang senang sangat nak hafal. Pertama, kita guna bahan yang jejak karbonnya rendah, contohnya guna kayu berbanding simen. Kedua, kita panjangkan hayat produk macam guna bateri yang boleh dicek semula berkali-kali. Ketiga, guna tenaga bersih macam hidroelektrik atau panel solar. Dan yang keempat, kita wajib uruskan sisa sampah kita dengan lebih baik. Bila cakap pasal pengurusan sisa ni, formula ajaib dia ialah konsep 5R. Ingat je yang ni. Refuse, maknanya kita tolak barang yang kita tak perlu. Reduce, kita kurangkan kuantiti penggunaan. Recycle, kita kitar semula bahan. Reuse, kita guna semula barang tu berkali-kali. Dan akhir sekali, rot, di mana kita biarkan sisa organik mereput jadi baja kompos. Kalau kita praktikkan 5R ni, confirm bumi akan berterima kasih kat kita. Oh ya, selain usaha kita sendiri, alam semula jadi ni pun ada sistem penapisnya yang tersendiri tau. Namanya singki karbon. Cuba bayangkan singki kat dapur rumah anda tu. Tempat air kotor mengalir pergi kan? Singki karbon ni pun lebih kurang macam tu. Ia merujuk kepada hutan hijau dan lautan luas yang berfungsi macam span gerdasi. Tumbuhan dan laut ni secara semula jadinya akan serap dan buang karbon dioksida dari udara kita. Jadi bila kita pelihara hutan dan laut, maknanya kita tengah jaga penapis nyawa kita sendiri. Okey, tarik nafas perlahan-lahan. Anda semua dah buat yang terbaik setakat ni. Jom kita teruskan ke bahagian 4, kitaran hayat produk. Mari kita tengok jalan cerita sesuatu produk tu. Macam smartphone yang anda tengah pegang sekarang ni, dia ada fasa-fasa dia dari awal sampai habis. Fasa pertama, ia bermula dari sumber mineral ke alam semula jadi. Lepas tu masuk fasa pembuatan kat kilang. Seterusnya, fasa pengangkutan untuk bawa barang tu ke kedai-kedai.
Kemudian, ia sampai ke tangan anda. Ini fasa penggunaan. Dan bila dah rosak nanti, ia akan masuk fasa yang terakhir, iaitu fasa pelupusan. Dekat fasa pelupusan ni lah adanya dua laluan berbeza yang wajib anda tahu untuk SMSPM. Bandingkan dua terma ni, cradle to cradle atau dari buaian ke buaian, maksudnya bila produk tu rosak, bahan-bahannya dikitar semula jadi produk yang baru. Kiranya dia dihidupkan semula. Tapi, cradle to grave atau buaian ke kubur bermaksud barang rosak tu terus dibuang dan dibiarkan mati mereput kat tapak pelupusan sampah. Mestilah pilihan yang lebih lestari tu dari buaian ke buaian, betul tak? Okey, sikit lagi. Kita dah sampai ke bahagian yang terakhir. 5. Pengurusan sisa dan mikroplastik. Sekarang, apa yang sangat menarik tentang benda ni ialah perbezaan antara kitar semula dan kitar naik. Kitar semula atau recycle, maknanya kita proses bahan tu jadi produk yang lebih kurang sama. Tapi kitar naik atau upcycle, ini proses yang lagi power. Kita ambil barang sisa dan kita cipta produk baru yang nilai seninya atau komersialnya lagi tinggi. Contohnya, ambil tong plastik atau tayar buruk, lepas tu kita hias cantik-cantik jadikan sofa yang empuk letak kat ruang tamu. Nampak tak? Nilainya terus jadi jauh lebih tinggi. Tapi ingat ya, bukan semua plastik kita boleh uruskan dengan baik. Kalau plastik terbuang masuk ke laut, kena pula cuaca panas dan ombak, dia akan pecah jadi kepingan yang sangat-sangat kecil. Inilah yang kita panggil mikroplastik. Saiznya kurang daripada 5 mm. Benda ni sangat bahaya sebab hidupan akuatik macam ikan akan ingat itu makanan. Ikan makan mikroplastik tu dan akhirnya teka siapa yang makan ikan tu? Kitalah. Secara tak langsung, plastik tu dah selamat masuk dalam badan kita pula. Seram kan? Tapi kita berkuasa untuk putuskan rantaian toksik ni. Semua ilmu sains yang kita belajar hari ni takkan bawa apa-apa makna kalau kita tak amalkan. Benda-benda simple je, macam tolak straw plastik bila makan kat kedai atau bawa beg guna semula sendiri bila pergi shopping. Benda ni nampak kecil tapi kesannya sangat besar. Setiap kali anda tolak penggunaan plastik, anda sebenarnya tengah kecilkan jejak karbon dan besarkan tapak tangan karbon anda. Pejam cilik, sesi kita dah pun nak tamat. Saya harap fikiran anda sekarang jauh lebih jelas, teratur dan rileks. Anda sebenarnya dah pun berjaya kuasai bab ni. Tapi sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan ni. Apakah satu langkah mudah, tak kisahlah sekecil mana pun ia, yang akan anda buat pada hari ni untuk pulihkan bumi kita? Keputusan tu semuanya ada di tangan anda. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dan fokus dalam sesi penerangan visual ni. Selamat mengulang kaji dan all the best untuk exam anda.